Jangan. Satu hari saya kira 10, 20 hari saya kira 200. So that means, bermakna dalam tempoh sebulan, saya telah perlu menyimpan stok minima. Udang perlu menyimpan stok minima dan stok maksimum. Dan simen dan juga machinery. So untuk warehouse yang kita nak So kita pilih cara maximum sebab jumlah stok yang kita boleh simpan tu banyak lah. Sebab bagi contoh macam